Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube ANA Channel. Siapa yang baru masuk, jangan lupa like, subscribe dan on notification. Sekarang kita nak cuba untuk lukis kita macam nak lukis langit yang macam-macam warna, ataupun dia macam warna biru lah. Okay, first kita ambil blend 2. Lepas tu kita letak warna biru cair. Okay, ni kod dia. Buat macam ni. Okay, dah jadi macam ni. Kita tambah warna. Warna dia bawah ni. Ni dia punya kod. Dia macam makin lama makin pekat lah. Okay. Lepas tu kod dia yang ni pula. Jangan lupa korang still boleh pause kalau korang tak boleh ikut laju. Macam biasa, korang boleh buat kod yang saya buat lah. Lepas tu sekarang kita akan beralih ke sini. Macam ni. Ni kod dia yang tadi tu lah. Okay, next yang ni. Lepas tu macam ni. Ni colour last yang ni. Okay, selepas tu korang ambil warna putih. Putih biru lah macam ni. Okay, ni kod. Korang guna macam ni sikit. Yang kat warna gelap ni korang buat macam ni. Lepas ni korang komen nak saya buat apa lagi, nak saya lukis apa lagi selepas ini ya. Lepas tu kamu boleh guna warna kuning. Boleh je letak titik-titik kat mana-mana. Ni agak susah untuk ikut, tapi try je. Kalau korang tak boleh ikut, korang boleh letak kat mana-mana. Okay. Ini yang kita dah lukis. Jadi sampai situ saja video kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan turn on notification. Dan korang boleh komen kat bawah korang nak suruh lukis apa lagi. Okay. Lagi satu, yang baru masuk pun tolonglah like dekat ANA Channel. Bye. Terima kasih.